Hai semua, saya nutritionist Alia. Hari ni kita nak sembang pasal satu rawatan yang ramai orang tengah cakap sekarang, which is terapi sel stem untuk anti penuaan. Ada orang pergi Jepun, ada yang ke China, ada juga yang ke Korea. Soalannya, betul-betul berkesan ke atau cuma hype je? Jom kita cerita satu-satu sebenarnya ni rawatan apa, macam mana ia dijalankan dan apa yang patut kita tahu sebelum buat keputusan. Sebenarnya, kita jadi tua bukan semata-mata sebab makan manis sangat, tapi sebab dari dalam. Sel badan kita pun dah mula slow down. Bila umur makin meningkat, sel stem makin sikit. Badan susah nak lawan radang and stres. Proses baik pulih pun jadi perlahan. Kebanyakan terapi anti penuaan hari ni guna sel stem jenis mesenchymal. So, apa fungsi sel ni? First, dia boleh bantu baik pulih tisu melalui faktor penyembuhan. Yang kedua, kulit jadi lebih anjal dan lembap. Yang ketiga, dia boleh seimbangkan imun dan hormon badan. Tapi, ni bukan jenis injection yang cucuk terus cantik tu tau. Bukan magic, bukan benda pelik-pelik. Ni lebih kepada bantu badan kita pulih dan berfungsi dengan lebih baik dari dalam. Ramai tanya, kat mana boleh buat rawatan sel stem ni? Jepun, China atau Korea? Jom saya ringkaskan cara paling senang nak faham. First kali, China, which is Boao Le Cheng. Cuma boleh buat dalam zon khas perubatan. Dia akan guna sel stem daripada tali pusat dan rawatan pun dipantau dengan ketat. Harga dalam RM30,000 hingga RM200,000. Kalau kat Jepun pula, contohnya Hilin Clinic. Dia akan ambil tisu dari belakang telinga sendiri. Sel tu akan diculture selama 4 minggu dalam makmal GMP. Lepas tu, baru suntik ke muka atau salur darah. Kos pula dalam RM117,000 hingga RM182,000. Kalau Korea pula, dia lebih fokus pada kecantikan dan hasil yang cepat. Kalau kat Korea, dia akan guna sel lemak, exosome dan laser. Harga pula dalam RM20,000 hingga RM75,000 sahaja. Kalau nak rawatan yang betul-betul ikut undang-undang dan selamat, Jepun dan China biasanya lebih ketat kawalan dia. Tapi, kat mana pun jangan terus percaya kalau dengar sel stem. Penting untuk faham proses dan risiko dulu. Biasanya, rawatan sel stem ni dia akan ikut langkah-langkah yang tertentu, walaupun cara tu boleh berbeza ikut tempat atau klinik. Mula-mula, akan ambil sampel sel sama ada daripada kulit, lemak ataupun tali pusat. Lepas tu, sel tu diproses dan dibiarkan dalam makmal selama beberapa minggu. Bila dah cukup, sel akan dimasukkan semula dalam badan kita, sama ada cucuk dekat muka atau masuk terus ke dalam salur darah. Ada yang boleh balik hari sama, ada juga kes yang kena pantau semalam 2. Hasil dia bukan terus nampak tau, sebab sel kita ambil masa juga untuk kerja dan bantu baik pulih dari dalam. Kira macam kita tengah upgrade sistem dalaman badan lah. Slow and steady. So, bila konsisten, badan sendiri akan mula rasa perubahan. Ramai yang share pengalaman lepas buat rawatan ni. Katanya, tidur lebih lenyak, bangun pagi rasa fresh. Kulit nampak lebih glowing, makeup pun senang nak lekat. Ada juga yang kata hormon lebih stabil, mood pun tak cepat swing. Tapi, kita kena jujur juga. Bukan semua orang akan rasa benda yang sama. Kadang-kadang, kesan tu datang sebab kita jaga diri kita lebih baik masa tu. Makan okey, tidur cukup, stres pun kurang. So, rawatan sel stem ni kita kena anggap macam alat sokongan je. Bukan sebagai shortcut untuk jadi sihat atau muda balik. Okey, ada satu soalan yang ramai orang risaukan. Rawatan ni ada kajian ke? Jawapan dia, ya, tapi masih dalam proses kajian lanjut. Contohnya, ada satu kajian dekat Amerika. Ada warga emas diberi terapi sel stem dan hasil dia, tenaga dengan pergerakan mereka meningkat. Ada satu lagi eksperimen tikus. Sel stem ni bantu baiki kulit yang rosak akibat UV. Ada juga trial yang kaji kesan pada sendi, hormon dan sistem imun. So, bila kajian makin bertambah, kita pun boleh buat pilihan dengan lebih yakin. Asalkan kita tahu sejauh mana bukti dia bukan main ikut trend je. Betul, rawatan sel stem ni memang menarik. Tapi ada beberapa risiko yang perlu kita tahu.
First, kalau makmal tu tak ikut standard, akan ada risiko jangkitan tau. And yang kedua, kalau guna sel bukan dari badan sendiri, risiko alahan pun boleh muncul. And last sekali, kalau kita terlalu berharap pada hasil yang luar biasa, boleh rasa kecewa. So, penting untuk pastikan klinik yang kita pilih tu betul-betul berdaftar, ada lesen dan ikut standard yang betul. Pilihan yang bijak akan buat kita lebih yakin dalam proses ni. Kalau nak tahu lebih lanjut pasal rawatan ni, kita ada package info yang lengkap. So, kalau betul-betul nak, drop je komen atau PM kita. Nanti kita akan share info tu dekat korang. Kesimpulannya, sel stem bukan rawatan yang illegal atau mengarut, tapi ia satu bentuk rawatan yang semakin berkembang and ada potensial. Yang penting, jangan terburu-buru, kaji and faham dulu. Episod seterusnya, kita nak share pasal terapi sel stem untuk diabetes. Boleh bantu pankreas pulih semula ke? Jangan lupa follow channel ni dan kita jumpa lagi in next episode.